Hai guys, Chef Bob here. Kita kembali dalam Dapur Extra Cherry Lotus. Hari ni tak ada nak masak-masak yang heavy sangat, tapi kita tukarkan kepada yang healthy. Tapi sebelum tu, Bob nak jemput tetamu Bob untuk buat benda ni, Mr. Afai. Hai Chef Bob. Yeah. Hai semua, nama saya Afai. Okay, Afai, bagi tahu dengan Bob, Chinese New Year nak start ni, what is your preparation? Tak lama lagi saya akan bagi ibu duit yang untuk ampau punya. Wow, jangan lupa di sini. You mari saya rumah, saya ambilkan ampau kepada anda. Mesti. Okey, Afai. Nak tahu tak apa yang Bob akan buat hari ni kalau you tengok depan ni? I rasa yang isang betul tak? Yes. Tapi Bob olahkan sikit menjadi healthy fruit pisang extra. Bahan-bahan ni semua kita boleh dapatkan di Lotus. Dan yang extra sekali, kita ada salmon. Alright, bila kita nak memotong macam ni, sebenarnya kita boleh pakai macam-macam jenis buah. So macam kiwi ni, buah dia lembut betul. So kita tak perlu potong julian sangat atau potong panjang kecil-kecil sebab dia takut hancur. Kalau di rumah, memang you buat yisang ataupun you beli di luar saja? Beli di luar sajalah. Oh, ya ke? Makanan dapat mah. So bila macam ni nanti, kita kena rendamkan dalam air supaya dia lebih crispy, betul lah? Ya, betul. So Afai, kita nak buat konsep sikit. Semua bahan-bahan ni kita letak tower. Okay? So why not kita startkan dengan white radish dulu, timun, kemudian kita letakkan kita punya carrot. Okay. Dia ada dah colour dah cantik dah ni. Okay, buah delima, ni nak buat macam mana? I rasa macam inilah. Yeah! Prosperity. Yes. Cantik, salmon dia berkilat. Afai, kalau orang Chinese dia wish untuk buat lusang ni, apa dia cakap? Senang saja. You ikut saya. 心想事成，万事如意，兴旺发。That one I like it. Okay, let's go. Ingat, Ongah, wah! Sikit-sikit, lagi banyak. Alright, Afai, kita dah habis pelosang. Ya. Now time kita nak rasa. Ambil salmon mah. Okay, salmon dah ada ni. Ya. Sangat refreshing. Refreshing Ya, betul. Sweet, sour semua ada, betul? Ya, betul. So guys, jangan lupa stay tune with Dapur Extra Cherry Lotus. Dan jangan lupa follow Lotus. Dan nantikan menu-menu yang ada lagi yang boleh nak sharekan dalam Extra Ramadan Kongsi Pacai. Lotus kan ada